Sebab sahabat-sahabat ni nak halau Arab Badawi tersebut. Sebab dia buat kesalahan kencing dalam masjid. Tapi kita lihat kebijaksanaan Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, sabbu alaihi dhanuban min ma, curahlah air ke atas air kencing tersebut. Jadi kalau kita lihat di situ, setakat curah saja air cukup dah. Sebab pasir, jadi dia meresap. Tapi kalau kata hari ini, kena buang, kita kena hilangkan air najisnya. Ya? Begitulah kalau kita bincang. Bila Sayyidina Uthman balik pada cerita asal, Sayyidina Uthman ni nak besarkan masjid Nabi. Sebab apa? Sebab pertambahan penduduk Madinah. Bila makin lama makin bertambah penduduk Madinah, maka ruang kawasan masjid Nabi itu tak mampu nak menampung kapasiti penduduk ketika itu. Sehingga kan Sayyidina Uthman apabila beliau menyatakan bahawa aku ingin membesarkan masjid tanpa mengubah struktur asal masjid Nabi SAW, maka adalah ketika itu segelintir sahabat yang tidak bersetuju. Sebab apa tidak bersetuju? Sebab salah satu faktor segelintir sahabat yang enggan bersetuju adalah disebabkan mereka kata ibarat macam nak buat perubahan masjid Nabi. Dah Nabi bina macam tu, pasal apa nak pergi besarkan pula? Jadi ibarat macam mengubah struktur. Sedangkan bukan begitu. Hanya membesarkan sahaja. Bahkan ada juga cabaran yang lain apabila Sayyidina Uthman, keliling masjid Nabi ketika itu tanah dimiliki oleh individu. Jadi bila Sayyidina Uthman kata juallah tanah tersebut. Jadi ada yang enggan. Ada seorang sahabat ni, ada seorang pemuda tu tidak mahu menyerahkan pada Sayyidina Uthman atas sebab-sebab sebagaimana diriwayatkan beliau dulu berkehendak untuk menghadiahkan kepada Nabi terus. Tapi sebab Nabi tak ada, jadi beliau pun jadi adalah kat situ teknikalnya tu. Lala sekali apa yang berlaku, kata Sayyidina Uthman, bila dah berlaku macam tu, cadangan pun dah berjalan, tinggal lagi nak dapatkan sokongan. Segelintirnya lah. Lalu kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kata beliau, innakum aktsartum wa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Bahawasanya sekalian kamu membanyakkan ingkar. Maksudnya banyak sangat duk balah ni. Tak boleh tu ada. Lalu kata beliau, aku sendiri dengar Nabi kata apa? Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Jadi Sayyidina Uthman ni mendatangkan hadis yang beliau dengar sendiri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak habaq dekat mereka-mereka yang mana Nabi pernah memberikan motivasi, dorongan baik. Apa dia? Siapa yang bina masjid kerana Allah Azza wa Jal, maka Allah bina baginya mahligai di dalam syurga. Asbab beliau meriwayatkan hadis tersebut, alhamdulillah berlakulah pembesaran dan hari ini boleh dilihat. Jadi ini kalau kita perhatikan dari satu sudut pengorbanan, sumbangan Sayyidina Uthman. Bahkan diriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman bin Affan, beliau ini adalah orang yang dermawan. Ghaniyun, orang kaya. Sebab itu Sayyidina Uthman ni, sebelum ketika mana beliau di Mekah, dan beliau ini pun memang keturunan orang kaya daripada Bani Umayyah. Kira golongan kita kata satu kita kata kabilah yang kaya, yang berduit, yang berpengaruh ketika itu. Maka tak peliklah kalau kata Sayyidina Uthman ketika mana menjadi khalifah yang ketiga, beliau membeli kebanyakan tanah yang ada di sekeliling masjid Nabi dan akhirnya berlakulah pembesaran masjid. Ini juga kalau kita perhatikan bahawa dari sudut dermawannya, dari sudut pengorbanannya Sayyidina Uthman itu yang kita tidak boleh sangkalkan lagi, dan kalau boleh kita pun nak jadi macam tu, insya-Allah. Jadi sebab itu pelajar-pelajar, tuan-tuan yang minta Allah SWT sekalian, berbalik kepada hadis yang kita bacakan tadi. Jadi Nabi dah sebut, maka sekarang ni kita nak tengok pula beberapa permasalahan yang berkaitan. Antara permasalahan yang dibincangkan oleh Syekh Al-Marbawi rahimahullah ta'ala, iaitu masalah masjid, berkenaan masjid dan memperbaikinya, adakah berpahala? Maksudnya kalau masjid ni
Kalau kita bina tu dah jelas dah. Bina masjid. Sekarang ni kalau kita baiki masjid, berpahala tak? Ni dijawab. Ya saudaraku, kata beliau. Dengan hadis yang di dalam masalah 12 itu, menunjukkan berpahala orang yang memperbaiki masjid. Sebagaimana orang yang membangunkannya jua. Apa maksudnya? Kalau bina masjid pun Allah Ta'ala memberikan fadilat, maka begitulah juga kalau kita memperbaiki masjid. Jadi sama macam konsep ataupun tindakan Sayyidina Uthman yang memperbaiki, membesarkan masjid. Boleh insyaAllah. No? Berdasarkan dalam hadis Nabi tadi, Nabi kata, man bana. Apa maksudnya? Barang siapa membangunkan. Gitu. Maka telah disyarahkan oleh ulama' sah ia dengan makna membangunkan sebenar-benar bangun atau dengan makna membangun secara majas, yakni seperti memperbaikinya atau bertolong-tolongan sedikit pada seorang pada membangunkan dan mendirikan sebuah masjid. Baik. Kemudian kalau kita lihat, hari ini kita dapati ada orang yang dia infak. Contoh ada setengah masjid. Dialah satu-satunya orang yang menginfakkan duit wakaf. Biasanya masjid ni kita lihat berdasarkan hukum, masjid itu dibina berdasarkan wakaf. Sebab itu kalau kita tengok di negeri Perak kita, khususnya kebanyakan masjid adalah daripada harta wakaf. Dan tapak masjid itu pula, kalau kita lihat dari sudut negeri Perak, itu mestilah didaftarkan di bawah MAIP, Majlis Agama Islam Perak. MAIP. Jadi dia adalah sebabnya kenapa. Dari sudut nak menjaga masjid itu sendiri, supaya tidaklah berlaku kemudian perebutan. Sebab ada kes berlaku. Tanah persendirian dulunya orang wakaf secara lisan, tanpa ada black and white. Dan bila kemudian generasi pertama sudah tak ada, kedua sudah dah kali sampai generasi ketiga, ada tuntutan terhadap tanah tersebut. Ini kita tengoklah dari satu sudut. Maka yang inilah kalau kita perhatikan betapa pentingnya kita menggezetkan tanah itu sebagai tanah wakaf dan berdaftar di bawah MAIP. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian. Bila sebut tentang wakaf ni, dia ada beberapa jenis wakaf. Salah satunya kita boleh wakaf secara tunai. Dia panggil wakaf tunai. Wakaf tunai ni contohlah. Mungkin kita tak mampu nak bina masjid, nak bantu bina masjid, nak perbaiki masjid dengan jumlah yang besar. Tetapi dengan adanya wakaf tunai, contohnya kita nak bina masjid, RM10, RM20, boleh wakaf tunai nama dia. Kalau dulu di Bandar Bukit Raja, tak silap saya, Kelang. Masjid tu dibina hasil kutipan orang ramai. Bukan dalam Malaysia, sampai luar Malaysia. Mereka buka ikut besar sejadah. Besar sejadah tu kan. Besar sejadah. Jadi dia kira ibarat kalau kita kata 3 hasta panjang ke depan tu, besar sejadah tu lah. Besar. Jadi terpulanglah siapa yang nak wakaf. Kalau nak wakaf 3-4 lot sejadah tu, bagilah. Jadi ada yang berebut. Alhamdulillah. Rupanya rakyat Malaysia ni pantang dengar wakaf. Dengar saja wakaf pakat berebut belakang. Tak apa, Alhamdulillah. Sebab itu bila kita perhatikan dalam banyak-banyak ibadat berkaitan dengan maliah harta, salah satu yang Alhamdulillah berterusan, berlanjutan, berpanjangan, kata para ulama adalah wakaf. Sebab ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi pernah katakan, hadis secara mahfumnya, kan salah 3 perkara yang tidak terputus. Apabila mati seorang anak Adam ni, tak terputus 3 perkara. Salah satunya sedekah jariyah. Lalu kata para ulama, yang dimasukkan sedekah jariyah yang mana berpanjangan, yang tidak terputus, ini sebenarnya ia kembali kepada wakaf itu sendiri. Sebab wakaf ni abadan. Dia selama-lamanya. Walaupun bangunan tu roboh sekalipun barangkali sebab kiamat, bukan barangkali, memang kiamat nanti pun, pahala tu ada insyaAllah.
Kalau macam pelajar-pelajar ni, pelajar ya student. Kan? Student. Boleh ambil sedikit peluang wakaf. Kan? Ada rezeki mana-mana dengar kan? RM10. Tak apa kita bagi dah RM10. Niatkan. Fakulti mana? Bahasa. Fakulti bahasa. Saya FSK. Baik. Tu kata macam bisa tengok kata kan. Tapi fakulti lain. Okey pelajar. Tuan-tuan sekalian. Jadi balik pada cerita asal. Jadi berkenaan dengan masjid ni, maka masjid ni kita lihat dalam bentuk wakaf. Seperkara lagi pula bila sebut tentang masjid, yang ni pun kita nak tahu juga dalam menurut konteks mazhab Syafi'i. Kalau kata masjid itu takat mana ukuran dia? Keluasan dia. Kalau kita tengok ni, masjid ni, yang dalam ni dewan solat namanya. Ni masjid. Yang keliling kiri kanan belakang kita ni namanya rahbah. Rahbah ataupun kita panggil balai lintang. Okey, ada berlaku perbincangan dalam mazhab Syafi'i. Apakah rahbah ini termasuk juga dalam hukum masjid? Adakah termasuk dalam hukum masjid? Maksud kata sah tak kalau iktikaf kat luar sana? Contoh, Ustaz no. Bab ni dia lalah kali kembali kepada apa? Kembali kepada niat pewakaf asal. Sebab itu ada pewakaf dipanggil dalam kaedah. Dan kaedah ini dijemakan oleh ulama. Apa dia? Syaratul waqif kanafsis syari'. Maksud kata kalau pewakaf tu mensyaratkan, contohlah. Mungkin dia menentukan, dia hadkan. Yang tu walaupun diberkait dengan apa kita panggil wakaf khas, khusus. Tapi kalau kata pewakaf itu ditentukan, kita kena raikan ketentuan tersebut. Dan perkara ini dijemakan oleh ulama. Sebab itu pewakaf ni bila dia bina masjid, dia dah niatkan dah. Okey, yang tu mungkin, yang tu rahbah juga. Dan bila kata rahbah, maka termasuk dalam hukum masjid. Dan benda ni sedikit je lah pengalaman. Pada tahun lepas, apabila berlaku perbincangan di peringkat Jabatan Kuasa Kajian Fatwa, Jabatan Mufti Perak. Dan saya terlibat ketika itu, diberikan amanah untuk bentang ketah kerja berkaitan dengan masjid. Dan adalah KPP, Ketua Penuh Pengarah ada ketika itu dalam mesyuarat tersebut. Dan kita buat keputusan, ketetapan, apa dia? Rahbah itu termasuk juga dalam hukum masjid. Gitu. Sebab kita menurut mazhab Asy-Syafi'i. Dan kalau kita tengok masjid ni pula, ada juga beberapa permasalahan yang kita boleh lihat. Selain daripada penentuan kawasan tadi tu, dan saya nak sebut sikit, bila kata rahbah ni, dia termasuk dalam hukum masjid, boleh iktikaf kat situ. Boleh iktikaf dan tidak boleh ada larangan sebagaimana dalam masjid juga. Macam ni, ni mungkinlah pihak jawatan kuasa dah menentukan dah. Ni rahbah ke tak rahbah ni, ini kita kena tanya pengurusan masjid. Pengurusan masjid. Jangan tanya saya. Kan? Sebab saya bukan yang pemulanya. Itu contoh. Masjid ni pula salah satu hukum yang dibincangkan. Boleh tak boleh kalau kata nak bina tandas di dalamnya? Boleh tak boleh? Kalau kita tengok masjid kita ni, tandas bukan dalam masjid, luar masjid. Betul dong? Luar masjid. Janganlah tengok belakang. Kita dah boleh bayang macam mana masjid kat belakang. Tandas kat belakang. Sebab dalam mazhab Syafi'i boleh tengok dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, bagaimana Imam Nawawi menjelaskan tentang pengharaman kencing di dalam masjid. Pengharaman kencing di dalam masjid. Maka oleh yang demikian, membina tandas pun juga termasuk juga di antara larangan di dalam masjid. Pembinaan tandas di masjid. Kata para ulama. Kalau kencing pun tak boleh, maka bina tandas dalam masjid pun tak dibenarkan. Sebab itu perlunya penentuan ruang had mana yang dinamakan masjid. Itu penting. Supaya tidak berlaku perkara ni. Sebab itu kalau tuan-tuan anak murid yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pelajar-pelajar sekalian, cuba tengok dekat Masjid Nabawi. Masjidul Haram. Masjidil Haram ke ataupun Masjid Nabawi, tandas luar ke dalam? Luar daripada masjid. Tabarak. Jenuhlah berlari. Tak kata apa? Berlari. Semata nak pergi berak dengan kencing.
Kalau Masjid Nabawi tu, nak turun tandas ke bawah tu, 3 tingkat. Dia dekat dengan bakit tu, Ustaz, no? 3 tingkat turun bawah. Turun eskalator. Ada ke tandas orang buat pakai eskalator turun dengan naik? Masjid Nabawi ada. Ya, zaman Nabi tak ada lah benda tu. Jangan pula bayangkan Nabi dulu buat eskalator tu dah. Itu benda tu kita kata benda pembaruan lah. Ya, benda pembaruan. Ingat lagi bila bawa jemaah, kawan tu dah nak tercirit dah kan. Ingatkan sikit lagi nak sampai. Turun, jauh benar Ustaz. Turun lagi 1 tingkat. Tak sampai lagi. Turun. Dah sampai ke basement bawah dah. 3 tingkat turun ke bawah. Bayang kan? Maksudnya parking kenderaan di bawah tu 3 tingkat. Barulah ada tandas. Alhamdulillah lah. Bolehlah orang tu pun melepaskan qada hajat dia. Tapi kalau cerita qada hajat ni sedikit je lah. Tambahan maklumat. Qada hajat ni hukumnya, dia bukanlah hukum qada hajat ni. Bila orang qada hajat, apa hukum selepas daripada qada hajat? Istinja hukumnya wajib. You know? Bila seseorang tu qada hajat, maka wajib dia beristinja. Maksudnya dia kena bersihkan kemaluan kubur dan duburnya daripada najis. Ada soalan orang tanya. Boleh tak boleh kalau kata dia qada hajat pukul 10, pukul 10.30 baru dia nak istinja? 30 minit. 30 minit? Tak ada apa buatnya. Biarnya begitu je kan. Jadi masalah ni, boleh tak boleh? Jawabnya, kalau dia istinja juga, maka terlaksanalah hukum kewajipan tersebut. Cuma kewajipan istinja ini, kata para ulama, tidaklah wajib yang faur, yang segera. Dia wajib tapi boleh dilewatkan. Contohnya, pukul 10, pukul 10.15. Pukul 10, pukul 10 minit baru nak istinja. Boleh. Tapi syaratnya kena juga buat. Wajib. Wajib yang tidak disegerakan. Tapi tak pernah lagi dibuat orang lagi lah. Walaupun hukumnya begitu. Tak pernah lagi dibuat orang. Dia siap lagi dibuat apa? Siap lagi dia tunda kepada 30 minit kemudian. Biasanya tak dibuat orang. Tapi hukum tu macam tu. Hukumnya begitu. Kadang-kadang ada orang, biasalah dia nak buat main. Amboi abang, dah boleh kata ceritanya tadi, boleh dilewatkan. Kira kena macam tu lah. Boleh, bukan mesti. Boleh. Boleh dilewat. Tapi wajib tetap wajib. Baik. Kita tengok sedikit lagi perbahasan yang dibahaskan oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab ini. Masjid yang dibangunkan beramai-ramai adakah dapat pahala? Maksudnya ramai-ramai duk pakat kumpul duit wakaf tunai, kita kata contoh RM10, RM20. Contohnya. Macam bangunan yang sedang dibina Al-Furqan kita kan. Al-Furqan. Yang tengah bina sekarang ni. Berapa juta tu? Saya pun lupa. Masa tu saya tak sempat lagi berada. Saya masuk tahun ni baru masuk opsi. Tapi besar jugalah jumlah amount dia kan. Itu semua adalah hasil wakaf, Ustaz, no? Semuanya hasil wakaf. Maksudnya sumbangan wakaf daripada hamba Allah Azza wa Jalla. Adalah yayasannya tu. Tengok. Hatta Al-Azhar Mesir pun juga berdiri based on wakaf. Dasarkan wakaf juga. Gontor di Indonesia. Mesti Gontor ni. Di Indonesia. Itu pun wakaf. Jadi sebenarnya di antara kita kata untuk pembangunan dalam agama Islam, wakaf ni perlu diperkasakan. Perlu diperkasakan. Ya. Sebab zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat memang berebut-rebut. Dengar kata nak wakaf, dengar kata ni, semuanya pakat. Nak laksanakan tanggungjawab tersebut. Okey, balik pada cerita asal balik. Bermula membangunkan masjid dengan beramai-ramai itu dapat pahala dan masuk syurga juga. Maksudnya kalau beramai-ramai pun insya-Allah dapat. Tiap-tiap orangnya di dalam fadilat membangunkan masjid. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan lainnya, iaitu sabdanya, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidah saghira kana au kabira. Nabi kata apa? Barang siapa membangunkan masjid kerana Allah, kecil sekali ataupun besar, dia juga dapat pahala. Sehingga dalam hadis yang lain diceritakan walaupun sebesar sarang burung sekalipun.
Ada ke orang bina masjid besar sarang burung? Nak duduk pun tak lepas. Tapi Nabi nak habaq kata kecil tu pun boleh dapat kelebihan. Allah bina mahligai di syurga, apatah lagi besar daripada sarang burung. Bayangkan. Kecil macam tu pun, memanglah secara logik akal manda ada orang bina masjid besar tu. Tapi nak habaq kata sekecil tu pun tetap dapat, apatah lagi besar daripada itu. Itu yang kita dapat lihat. Maka tidak syak akan bahawasanya tiada memadai sembahyang sekadar besar sangkak burung itu. Memang betul lah. Kan? Walaupun qutah, burung qutah. Maksudnya walaupun besar tu, mustahil orang nak sembahyang dalam ruang yang sekecil begitu, sebesar begitu. Maka nak bagi tahu kata apa? Nabi memberikan dalam bentuk perumpamaan misal. Contoh. Tu kalau kita tengok kalau di Mesir tu, banyak masjid. Kan? Pergi depan sikit masjid. Udah ke depan sikit masjid. Sikit je masjid. Kalau di Mesir waktunya begitulah. 3 orang ke 2 orang ke, individu ke masjid. Sebab itu wakil di sana. Masalah yang berikutnya iaitu masjid yang tiada ikhlas orang yang membangunnya, apa hukumnya? Ada orang bina masjid tapi tak ikhlas. Betul ada. Pernah ke dibuat orang, kita jumpa orang tu kabur, aku bina masjid tapi tak ikhlas. Tak biasa ni buat dia orang, betul tak? Tak ada orang nak kabur dia tak ikhlas. Tapi hanya Allah Ta'ala saja yang tahu ikhlas tak ikhlas orang tu dalam membina masjid. Ini sebab kalau kita tengok bab niat. Benda baik ni, benda ketaatan, benda baik ibadat contohnya. Nak jadikan benda itu baik ibadat taat, dia kembali kepada niat. Sebab itu ada hadis yang masyhur lagi sahih. Kata Nabi SAW riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Hanya senya amalan-amalan dengan niat. Kata Imam Syafi'i, hadis tersebut kita akan dapati, kata beliau, Imam Syafi'i kata, akan dijumpai dalam hampir-hampir 70 bab fiqh. 70 bab fiqh akan dijumpai berkaitan dengan hadis niat. Satu. Kemudian kata beliau lagi, kata Imam Syafi'i, hadis tersebut juga berkaitan dengan niat ini, thuluthul ilmi, 1/3 ilmu. Apa maksud 1/3 ilmu? Sebab manusia ini dia ada 3 usaha dia. Sama ada anggota zahir, atau percakapan, atau yang ketiga, qalbun, jantung hati dia. Daripada 3 ni, 1/3 berkait dengan jantung hati. Yang ni berkait dengan niat. Niat inilah menentukan sesuatu itu benar-benar ibadat ataupun tidak. Itu penentu dia. Indikator dia. Kalau perbuatan sebagai contoh, dia nampak macam zahirnya sembahyang. Zahirnya sembahyang. Niatnya hanya Allah je yang tahu. Dia je yang tahu, Allah lebih tahu. Yang tu nak kata sembahyang tak? Kalau menurut hakikatnya, bukan solat, bukan sembahyang. Perbuatan saja. Sebab tidak ada niat untuk solat. Bercakap. Kalau dia tidak niatkan, maka dia setakat jadi bercakap biasa saja. Tapi kalau dia niatkan itu barangkalinya zikir, maka dia jadi berpahala ibadat. Tapi kalau jantung hati ini bila berkait dengan niat, dia tak boleh buat apa. Niat ni bila orang tu niat kerana Allah, maka jelaslah tujuan apa dia nak buat. Sama ada percakapan ataupun perbuatan. Itu kata 1/3 ilmu. Cuma ikhlas ni bila orang tu bina masjid, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab ini, maka barang siapa memperbuat ibadat itu dengan tiada ikhlas, yakni sama ada bina masjid ke apa ke, tak ikhlas, yakni dengan riak dan sum'ah. Apa maksud riak? Apa maksud sum'ah? Dia ada ujub, riak, takabur, betul tak? Ujub, riak, takabur, sum'ah. Riak ni ibarat kata dia buat bukan kerana Allah.
Itu namanya riak. Dibuat kerana manusia sebagai contoh. Itu riak lah tu. Kalau kata sum'ah ni, dia lebih kepada sam'un, dengar. Dia buat tu dah okey dah. Sekali dia dihabang ke orang, supaya orang dengar yang dia ni juga dia buat benda baik. Dia macam bukanlah kata dia nak mengajak tapi nak habaq kat orang. Contoh, aku tadi malam dah buat dah 30 apa nama aku baca tadi Quran. Hang dah buat ke belum? Dengar tu macam sedap dengarnya kan. Tapi kalau niatnya itu nak habaq kat orang dan dia rasa dia up sikit diri dia tu, itu namanya sum'ah. Dia nak orang dengar apa dia nak cerita tu. Itu pun bahaya juga. Maka kata Imam Syekh Des Al-Marbawi, maka tiada pahala baginya. Maksud kata kalau ada riak, ada sum'ah, tak ada apa. Itu bahayanya tu. Sebab tak ikhlas. Maka setengah daripada alamat tiada menuntut keridhaan itu ialah memasyhurkan dan bermegah-megah. Sebagaimana kata Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi, bukan Ibnu Qayyim Jauziyah tu. Ibnu Jauzi. Yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Ini kata beliau pun, di gambaran siapa menuliskan namanya atas masjid yang dibangunkannya adalah ia jauh daripada ikhlas. Ini kata Imam Ibnu Al-Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Kalau orang tu bina masjid atas nama dia, individu, maka jauh daripada riak. Tapi adalah zaman sahabat dulu ada masjid yang dibina atas nama sahabat pun ada. Ya. Lalu kata para ulama, dia balik macam ni. Kalau dia letakkan nama tu pada masjid tersebut, contohnya Masjidul Nazir, masjid nama saya pun nama saya Nazir, contoh. Saya bubuh Masjidul Nazir. Pada masa yang sama, saya riak, saya bangga, saya ujub dengan apa yang ada nama dekat masjid tu. Nama saya tu. Yang tu tidak berpahala langsung. Hukumnya haram, tidak dibenarkan. Tapi kalau dia letak nama tu, tapi seelok-eloknya elakkanlah. Seelok-eloknya elakkanlah. Macam kita Masjid Mursyidin. Mursyidin. Ada nama orang Mursyidin ni Ustaz? Tak ada kan? Masjidul Mursyidin. Masjid tu mudhaf. Al-Mursyidin mudhafun. Mudhaf ilaih. Betul Ustaz? Bahasa, pengikuti bahasa kan? Bahasa Arab kan? Bukan? Tak apa. Selamat asalnya kan? Boleh no? Itu tentang masjid. Nama masjid. Ada satu hadis Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta yatabah nasu fil masajid atau kama qala. Tidak berlaku hari kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dalam membina masjid. Itu adalah petanda akhir zaman. Di antara tanda akhir zaman ni, orang ni pakat berlumba-lumba bina masjid. Bermegah-megah. Yang tu kita tak nak. Besar masjid tapi bukan untuk nak imarahkan. Tidak ada pengimarahan tapi lebih kepada nak berlumba-lumba. Itu jangan. Hati-hati bab ni. Tak ada berlaku. Masjid hadza afdal kata contoh. Masjid aku lebih bagus daripada orang lain punya masjid. Jangan macam tu. Sebab masjid ni hakikatnya pada waqfan lillah, waqaf kerana Allah. Dan bila waqaf, maka ia adalah hak mutlak bagi Allah Azza wa Jal. Tidak lagi menjadi milik persendirian mana-mana pihak. Milik Allah Azza wa Jal. Dan bila mana milik Allah Azza wa Jalla, maka tidak bolehlah kita nak nak bermegah-megah. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Tapi kalau berlakulah rasa seronok, rasa bangga, megah, lain macam. Nabi sebut dah. Tidak berlakunya hari kiamat sehinggalah manusia berbangga-bangga fil masajid, pada masjid-masjid. Juga kena hati-hati. Sebab itu kita besar masjid ini lebih kepada nak memenuhi kapasiti pelajar, penuntut kita. Contoh. Itu niatnya tak apa, tak masalah, besarkan. Zaman Sayyidina Uthman pun besarkan masjid. Kan? Sudut pengimarahan sebagai contoh. Imarah masjid. Dengan aktiviti-aktiviti agamanya contoh. Baca Quran ke apa ke. Majlis ilmu ke apa. Buat. Kan? Itu penting. Bila kita masuk ke dalam masjid, kita ada adab dia. Kan? Itu ada adab dia. Tu kalau kita tengok alhamdulillah, orang yang datang masjid ni untuk makluman hadirin dan hadirat, ni Nabi ke apa?
Nabi kata apa? Idza ra'aita rajula ya'tadul masjida, apabila engkau melihat, Nabi habaq kat sahabat-sahabat, apabila engkau melihat seseorang pemuda ke, Nabi sebut pemuda, rajul, seorang lelaki, yang mana dia sering berulang alik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan baginya dengan keimanan. Apa maksudnya? Nabi mengiktiraf orang yang datang ke masjid dengan keimanan. Artinya jangan kita bersangka buruk kepada orang yang hadir ke masjid. Mungkin barangkali pakaiannya itu tak secocok mana dengan pandangan mata kita. Tapi dia hadir tu alhamdulillah. Kalau di Mesir, saya suka ambil Mesir sebab kita pernah belajar di Mesir. Kalau di Mesir ni, yang main semayang ni, yang ayah-ayah yang warga emas ni, jangan ceritalah. Itu dah tentu ada dah. Warga emas. Yang muda-muda ni, ya Allah, muda-muda, bayar-bayar anak-anak semua. Belasan tahun, 20-an. Penuh semayang. Kadang-kadang bila kita tengok malu kita, kalau dibandingkan Malaysia dengan mereka. Inilah tanggungjawab kita, peranan kita macam mana kita nak tarik. Alhamdulillah, kita hari ni alhamdulillah semayang tadi pun dekat 2 sah lebih. Saya ingat, nampak tu macam 2 sah lebih. Macam mana boleh nampak belakang? Pelik macam tu. Kan? Bukan kat rumah pun tak. Rasa-rasanya lah macam 2 sah lebih. Alhamdulillah, kita ramai alhamdulillah lah. Kan? Yang datang kalau di Mesir tu, yang datang-datang tu dengan seluar jin. Janganlah pula jangan pula duk faham kata, oh ustaz suruh pakai seluar jin lepas ni main masjid. Tak, saya nak habaq kat sana. Tara-tara pakai seluar jin pun main semayang. Pakai t-shirt, tapi bagus mereka pakai t-shirt, pakai seluar jin, tapi dalam dia pakai, bukan inner pun, macam baju dalam. Bila dia rukuk tu tak nampak lah, kata orang utara pungkuk lah dah. Pungkuk lah. Dia tak nampak lah aluk punggung dia tu belakang. Pungkuk lah nang. Orang utara, ada orang utara ni tak? Tak ada. Dandan tak mengaku. Orang utara. Alhamdulillah mereka jaga. Bab-bab. Semayang. Itu belum cerita lagi kalau mengiringi jenazah. Allah berebut. Kalau di Baqi' tu, anak-anak sekalian kalau pergi tengok di Baqi' tu, habis-habis saja semayang tu, dengar-dengar as-salatu ala amwat ke, lepas tu kita pun semayang jenazah, lepas tu tak ada lama mana. Mereka duk usung bawa jenazah, berebut duk ikut belakang. Nak dapat kelebihan dua bukit Uhud. Kalau boleh nak sampai 100 kali berebut mereka. Macam kamu semua lah. Tengok. Kita kalau ada peluang tu, ambil, rebut. Kita baru ni sedih jugalah dengan pemergian sahabat-sahabat kita. Saya pun terkesan juga. Salah seorang anak murid saya. Saya ajar subjek muamalat, sistem muamalat Islam. Apa nama Fatihah binti Abu Staman. Ya, dalam gambar ramai-ramai tu, duduk tengah gambar beliau di tengah. Dia terkejut pagi Isnin tu tengok-tengok Allah Akbar. Tanya grup betul ke? Saya pun pubuh gambar Fatihah tu. Betul ke tak ada apa? Jauh lah. InsyaAllah kita doakan baik-baik. Yang ada sekarang ni, kita ni sebagai pelajar UPSI khususnya, jangan lekan dengan Al-Quran. Jangan lekan dengan Al-Quran. Al-Quran inilah peneman kita nanti. Handset ni, takat hidup kita, lepas tu lebuh. Quran. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni Imam Nawawi mendatangkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Imam Nawawi ni wafat pada tahun 676 Hijrah. Hadis Nabi ni dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi, bagaimana Nabi kata, man qara'al Quran wa amila bima fihi. Nabi bagi tahu siapa yang baca Al-Quran dan beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Bukan setakat baca, beramal apa yang ada dalam Quran. Apa yang dia dapat? Qul bisa waliduhu yaumal qiyamah tajan. Dipakaikan kepada kedua ibu ayahnya mahkota pada hari kiamat. Dau'u ahsanu mi dau'u syams. Yang mana cahaya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Au kama qal, ataupun sebagaimana kata Nabi. Kalau saya tersilap, au kama qal, kita lapiklah dengan au kama qal. Ini sebab kalau kita lihat ramai orang di Palestin,
Hari ni saya tengok ustaz hari ni, kunut nazilah tadi kan. Palestin. Doa untuk semangat kita. Itu saya no. Kan. Oh tu. Jarang ada hari ni masjid-masjid nak buat kunut nazilah, jarang dah. Itu saya no. Jarang. Mula-mula hari tu semangat. Tiba lama kendur-kendur dah reda dah. Tapi masjid ni alhamdulillah kita buat juga. Ambil peluang solat fardu tu kan. Ditambah lagi pula anak-anak murid sekalian ni subhanallah orangnya bagus-bagus. Dosa pun tak banyak. Kalau ada pun tak banyak. Kalau dibandingkan dengan saya. Ambil peluang tu. Aminkan. Mereka di sana hebat. Sebab mereka yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dulu ada seorang sahabat Nu'man nama dia. Nu'man ni punya semangat nak mati syahid dalam perang Badar. Tapi tak kesampaian. Last sekali beliau meninggal syahid dalam perang Uhud. Tapi sebelum nak meninggal dalam perang Uhud tu, beliau punya semangat berdoa pada Allah. Ya Allah. Itu kita cerita konteks ketika itu. Hari ini kita tidak dalam keadaan berperang. Tapi cerita itu dulu. Dalam kali Nabi SAW menyatakan kepada sahabat-sahabat setelah mana beliau meninggal syahid. Nabi katakan Nu'man dhanna bi rabbil khair. Nu'man ni telah bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dia mendapatkan nikmat di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sebab anak-anak murid sekalian ingat, kita kena berkeyakinan tinggi kepada Allah. Apatah lagi bila kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yakin betul-betul kalam Allah. Apa yang Allah Ta'ala firmankan, jangan sekali-kali kita ragu. Pastikan semat dalam hati kita. Ya benar. Ya betul. Ya sungguh. Jangan iya ke. Iya ke tu dah nampak dah ada syak pada Al-Quran. Jadi saya kira setakat tu saja untuk malam ni. Walaupun kita fokus kita kepada hadis berkaitan dengan masjid. Cuma di hujung tadi kita selitkan sedikit lah. Ya, perkara-perkara yang boleh dikaitkan insyaAllah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid Mursyidin yang memberikan ruang dan peluang pada saya pada malam ni. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita bertemu balik. Kalau ikutkan insyaAllah, ini sepatutnya bukan 30 ni kuliah ganti. Sepatutnya awal minggu. Jadi Rabu ni insyaAllah saya kuliah. Yang sebenarnya pada Rabu minggu pertama. Rabu ni insyaAllah lah. Kalau siapa yang nak mai dengar baru mazi ni bolehlah insyaAllah hadir ya. Wallahualam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' min du'a'in la yusma'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak kenyang, dari doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Saya minta izin saya buat dah tadi jamak qasar tadi. Saya nak bergegas ke depan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة. حي على الفلاح.